Bonjour, je m'appelle Nurul Wahida binti Ahmad Daham yang bernombor metrik D2024113329 daripada ISMP Bahasa Melayu. BFK 3112 Asas Komunikasi Bahasa Perancis. Bagi task yang pertama, saya akan menjelaskan peraturan kursus yang telah dijelaskan. Yang pertama, tempoh pengajian bagi kursus ini ialah selama 14 minggu. Dan yang kedua, kehadiran pelajar adalah diwajibkan. Pelajar tidak dibenarkan tak hadir ke kelas selama 3 hari tanpa sebab. Dan yang ketiga, menepati masa. Pelajar perlulah menghadiri kelas tepat pada waktu. Dan keempat, pelibatan yang aktif. Pelajar perlulah memberikan kerjasama kepada kelas dan ahli kumpulan. Dan yang terakhir ialah audit atau elektif. Terdapat dua status iaitu pelajar yang berdaftar sebagai kursus audit dan pelajar yang berdaftar sebagai kursus elektif. Bagi task yang kedua pula, saya akan mengeja nama saya dalam bahasa Perancis. Nama saya Nurul Wahida binti Ahmad Daham. Dalam bahasa Perancis, N U E U L W A H I D A H. Bagi task yang ketiga, saya akan melakukan penyebutan dalam bahasa Perancis. Salut, bonjour, oui, non, madame, bonjour, bienvenue, merci, au revoir, pardon, excuse-moi, je m'appelle, à bientôt. Itu sahaja daripada saya. Merci.